Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari ni aku nak share kat korang satu tablet yang sangat menarik, iaitu Honor Pad 20. Kenapa tablet ni menarik? Sebab masa Honor lancarkan Honor Pad 9 dan Pad 10 kan, sales dia memang laris macam goreng pisang. Kawan saya order dekat Honor Store kan, dekat 1 bulan baru dapat barang. Dan untuk info korang, tablet Honor memang dapat best selling Android tablet dari Q2 tahun 2024 sehinggalah Jun 2026 ni. Jadi jom kita tengok apa yang Honor akan surprise dekat kita kali ini. So first, tablet ni dia ada dua version. Jadi yang version 5G tu dia boleh masuk SIM card dan Wi-Fi tu dia tak boleh masuk SIM card. So korang janganlah confuse sangat bila nampak dia ada banyak harga. Okay? Untuk korang yang nak gunakan tablet ni untuk entertainment kan, tablet ni guna screen size 12.1 inci, support refresh rate 120Hz. Jadi kualiti screen dia memang nampak terang dan rasa smooth masa kita scrolling. Lepas tu screen dia pun ada banyak jenis eye protection teknologi. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk layan cerita ke, nak gunakan dia untuk jangka masa yang panjang, tablet ni dapat kurangkan flicker pada screen, ada low blue light dan dapat kurangkan rabun jauh sementara sehingga 13%. So kalau korang kerja dekat outdoor ataupun layan cerita dalam bilik, pantulan cahaya dia memang sangat minimal dan dapat kurangkan stres pada mata kita. Tapi walaupun dia ada eye protection yang sangat baik, janganlah layan cerita berjam-jam. Kalau boleh, rehatlah sekejap, barulah kita sambung balik untuk layan cerita tu. Okay? Untuk screen resolution dia pula, Honor dah upgrade daripada 2.5K ke 3K, support DCI-P3 Cinema Wide Color Game Mode, brightness 700 nits, dah ada AI Ultra Picture Quality Engine. Jadi screen dia memang nampak lebih sharp dan clear kalau kita compare dengan kompetitor dia yang sama level dengan dia. Lepas tu bukan screen dia aja yang power, sebab Honor dah masukkan 6 speaker dekat tablet ni dengan special audio. Jadi sound dia memang cukup immersive dan biasanya brand lain cuma akan bagi 4 speaker ataupun 2 speaker aja. Lepas tu untuk memori dia pula, tablet dia ni datangkan dengan memori sebesar 256GB. So kalau korang nak download movie dekat tablet ni, lepas tu nak layan drama CEO menyamar sebagai tukang sapu masa rehat, tablet ni ada memori yang cukup besar dan kita pun boleh pasang OTG pen drive untuk transfer file dari PC ke tablet. Untuk bateri dia pula, korang mesti akan tanya, bateri dia tahan ke tak? Untuk bab bateri, korang tak perlu risau sebab Honor memang tak pernah locate pasal bateri dan kali ni Honor masih bagi bateri 10,100 mAh yang sama besar dengan power bank, tapi body dia masih nampak slim dan tak rasa besar macam lembu. So kalau korang nak bawa dia pergi kelas ke, nak gunakan dia untuk kerja harian, bateri dia boleh tahan sehingga 9 jam untuk video playback, 7 jam untuk gaming, 10 jam untuk Honor Notes, 14 jam untuk reading dan charging dia pun dah upgrade daripada 35W ke 45W. Untuk performance harian dia pula, tablet ni dikuasakan oleh chipset Snapdragon 7 Gen 3. Jadi performance harian dia memang rasa smooth dan gaming experience dia pun okey juga. So far so good. Jadi nak gunakan dia untuk gaming Mobile Legends ke yang lain tu, experience dia memang rasa smooth walaupun dia ada screen yang sangat besar. Untuk AI productivity pula, tablet ni mampu menjalankan tugas harian seperti tablet flagship Magic Pad 4 dan tablet ni dia ada PC mode yang rasa macam tengah guna PC. Jadi kalau korang nak double click my computer on your computer pun boleh juga. No, click on my computer on your computer. So experience dia dah jadi lebih friendly user dan rasa macam tengah guna laptop ataupun PC. Lepas tu kat PC mode ni, kita pun boleh maximize, minimize dan close. Boleh buka 15 tab sekaligus, adjust screen size jadi besar dan kecil, boleh view 4 layout, boleh copy dan paste guna Ctrl C dan Ctrl V, tekan tab untuk switch task, double click untuk buka folder dan banyak lagi lah features yang sama macam PC. Jadi UI dia sekarang dah jadi lebih friendly user dan tak rasa complicated. Kalau korang nak guna WPS dekat tablet ni pun okey juga sebab dia ada WPS yang jenis PC. Jadi format dia memang sama dengan PC dan WPS ni adalah jenis yang warna biru dan bukannya jenis yang warna merah. Sebab yang biru ni memang dibuat khas untuk tablet Honor aja. Lepas tu untuk Honor Docs dia pula, sekarang dia dah jadi lebih friendly user sebab kita dah boleh circle to search, boleh adjust brush dia lebih fleksibel dan kita pun boleh edit iWork, Page dan yang lain dekat tablet ni. Jadi kalau korang nak transfer daripada Mac pergi dekat Honor kan, semua file dekat Apple tu dia boleh support dekat Honor Docs ni. Untuk features AI dia pula, kita boleh real time record dan translate masa tengah online class ataupun meeting. Lepas tu kita pun boleh auto summary, highlight key point dan cross device alert. Jadi selepas meeting, kita pun boleh generate meeting minutes, chapter review dan generate mind map dengan satu tab aja. So ini dapat jimatkan kita banyak masa dan kita pun tak perlu buat summary dan boleh sambung balik layan cerita CEO menyamar sebagai tukang sapu selepas meeting.
Lepas tu untuk connectivity dia pula, tablet ni boleh connect dekat iPhone dan Mac macam guna Honor Magic V6 dan kita pun boleh share file pergi Mac ataupun iPhone. So kalau korang adalah pengguna Apple, tablet ni memang sangat sesuai lah kalau korang nak gunakan dia untuk kerja harian itu. Lepas tu Honor pun ada bagi free Bluetooth keyboard dan flagship stylus Magic Pencil 4S. Jadi ini membuatkan tablet Honor lebih berbaloi kalau kita compare dengan brand yang lain. So untuk harga dia, Honor Pad 20 ni dijual bermula dengan harga 1999 untuk yang Wi-Fi version dan 2299 untuk yang 5G. Manakala yang versi Pro pula dijual pada tanda harga 2499. Dan kalau korang adalah student, tahniah kepada anda sebab Honor pun akan bagi lagi 15% diskaun untuk student. So kalau korang berminat dengan tablet ni, korang kena cepat-cepatlah add to cart sebelum offer dia habis. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.